Pertikaian keluarga dalam Sapura Holdings Sedrian Berhad akhirnya menemui titik noktah. Kes penggulungan syarikat yang difailkan oleh Datuk Syahriman Syamsuddin terhadap abangnya, Tan Sri Syahril Syamsuddin, diselesaikan secara baik di luar mahkamah. Peguam yang mewakili semua pihak memaklumkan kepada Hakim Mahkamah Tinggi, Leong Wai Hong, bahawa penyelesaian telah dicapai pada pagi Rabu. Syahriman sebelum ini memfailkan petisyen penggulungan atas alasan pengadilan aset yang adil diperlukan. Namun, Syahril menentang langkah itu dengan menegaskan syarikat berkenaan bukan syarikat keluarga. Pertikaian utama dikatakan berpunca daripada projek Pejabat Permata Sapura yang dimiliki bersama dengan KLCC Holdings. Projek bernilai tinggi itu menjadi titik panas dalam perbalahan dua beradik berprofil tinggi ini. Dengan penyelesaian ini, pertikaian yang berlarutan akhirnya ditamatkan secara damai. Sapura Holdings kini boleh kembali fokus kepada perniagaan tanpa bayangan konflik keluarga.